Ah, okey. Hello semua. Mu nak buat drama medik. Okey, sebelum tu Mu disclaimer. Mu bukannya orang production. Tidak terlibat dengan production drama. Bukannya orang tidak terlibat dengan medical. Tapi Mu hanya seorang peminat drama medik. Jadi bila dah Mu minat drama medik dan Mu tahu drama medik Malaysia semuanya ke laut. Bukan ke laut, maksudnya kurang research. Okey, jadi Mu nak hasilkan satu drama medik yang agak real sebab Mu buat research. Okey, sekarang ni kita lihat melalui gambar yang Mu menggunakan ChatGPT dan gambar ni adalah gambar AI tapi idea Mu. Puan-puan Mu. Okey, melalui idea Mu lihat adalah seorang doktor yang sakit. Okey, Dr. Faiz sebuah perjuangan yang tak terlihat antara nyawa dan tugas. Okey, sekarang ni Mu nak buat satu babak yang dia terlampau overwork, terlampau bekerja dan menyebabkan dia sakit dan oksigen dia drop kepada 84 dan semasa dia rawat pesakit di hospital dan dia collapse, dia pingsan sebab oksigen dia dah turun kepada 84. Bila oksigen 84, jadikan kawan dia kata, bawa masuk oksigen sekarang. So, sekarang ni melampaukan watak Dr. Faiz itu sedang menggunakan oksigen mask. Sebab dia oksigen dia drop, jadi menggunakan oksigen mask. Jadi, melalui ini adalah babak dia tengah pingsan. Okey. Mu tak reti nak buat. Okey, Mu tak pandai lagi nak buat video, nak gerakkan video ni. Jadi, Mu poster ni memaparkan Dr. Faiz sakit.